Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Syabas diucapkan kepada AJKPIBG, ibu bapa, rakan-rakan guru serta anak-anak yang menonton video libat urus D5 penggunaan pelantar D5 Sekolah Rendah Arab Jaim Batang 3 Timur. Baiklah, pada hari ini kami akan menyampaikan maklumat tentang pengenalan asas pelantar D5 kepada ibu bapa, penjaga, murid-murid Sekolah Rendah Arab Jaim Batang 3 Timur. Tujuan video penerangan D5 ini dibuat adalah untuk menyampaikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi pendedahan yang mendalam kepada ibu bapa. Selain itu, ibu bapa dapat memberi peranan dalam membantu murid-murid supaya mendapat akses yang luas dalam dunia digital pendidikan. Baiklah, apa itu D5? Mari kita saksikan video yang telah disediakan. Baiklah, sekarang kita akan terus ke tutorial mengakses portal D5. Ibu bapa boleh menaip kata kunci D5 KPM di carian Google. Apabila keluar paparan seperti berikut, ibu bapa perlu memilih login Google Site untuk log masuk ke portal D5. Selepas ibu bapa log masuk ke portal D5, ibu bapa perlu daftar masuk dengan menggunakan ID D5 anak-anak seperti yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, ibu bapa perlu mengisi kata laluan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Di sini kami ingin tegaskan bahawa ibu bapa tidak dibenarkan untuk menukar kata laluan tersebut. Paparan pertama selepas log masuk ke portal D5 adalah menu utama. Kemudian, ibu bapa dan murid perlu memilih menu murid. Dalam menu murid disediakan 8 fungsi yang boleh diakses oleh murid-murid. Antaranya ialah buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas dan rakan D5. Jom kita teroka 4 daripada 8 fungsi yang disediakan dalam portal D5. Fungsi pertama, buku teks digital. Ibu bapa boleh mengakses ke semua subjek akademik baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Fungsi kedua ialah aktiviti. Di dalam paparan aktiviti, terdapat 11 aplikasi yang boleh digunakan oleh murid-murid.
Seterusnya, dalam fungsi ketiga, ibu bapa dan murid-murid boleh meneroka aplikasi dan belajar secara kendiri. Fungsi yang keempat pula adalah pusat sumber. Di dalam fungsi pusat sumber disediakan perkhidmatan U-Pustaka. Yang pertama, perkhidmatan U-Pustaka adalah perkhidmatan perpustakaan digital negara yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Malaysia pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang kedua, keahlian U-Pustaka adalah percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Ahli U-Pustaka boleh meminjam buku fizikal dan juga buku digital. Yang ketiga, ahli boleh menempah buku fizikal dari 12 perpustakaan konsortium U-Pustaka dan dihantar ke rumah menggunakan perkhidmatan pos laju dengan kadar yang berpatutan. Yang keempat, selain itu, U-Pustaka menyediakan akses kepada bahan digital yang merangkumi buku audio, buku elektronik, majalah, jurnal, surat khabar elektronik, perkhidmatan pengkalan data dan penerbitan kerajaan. Sebelum berakhir perkongsian ini, pihak sekolah memohon kerjasama daripada ibu bapa untuk mengisi 2 Google Form yang telah disediakan. Yang pertama adalah maklum balas daripada pihak ibu bapa mengenai pelantar delima. Yang kedua, kehadiran yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru itu, kami ingin mengingatkan sekali lagi agar portal delima ini dimanfaat oleh murid-murid bagi mengisi masa lapang dengan meneroka aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam pelantar delima ini. Ibu bapa juga diharap dapat memberikan galakan kepada murid untuk menggunakan pelantar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini supaya murid-murid tidak ketinggalan dalam arus pendidikan digital. Untuk makluman ibu bapa, ID delima ini akan digunakan sehingga murid-murid ke sekolah menengah. Dengan ini berakhirlah sudah sesi libat urus penggunaan pelantar delima. Sebarang pertanyaan dan masalah, ibu bapa boleh hubungi Encik Muhammad Noor bin Muhammad Akif, Encik Muhammad Zawahir bin Muhammad Rosli, Encik Muhammad Mizwar bin Mak Saleh, Puan Nur Suhaida binti Makli, Puan Siti Baiduri binti Abdul Sakur, Puan Nur Hayati binti Ishak dan Puan Atirah binti Zahari. Mereka merupakan guru admin delima Sekolah Rendah Arab Jaim Batang 3 Timur. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.